السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Al-Quran, kitab petunjuk penuh mukjizat. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat manusia berada di ambang kehancuran, kemusnahan dan kebimbangan, seolah-olah dalam keadaan nazak dan sesak nafas. Dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali umat manusia dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya petunjuk dan iman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 1 yang menjadi muqaddimah khutbah kita yang bermaksud Alif Lam Ra. Ini ialah kitab Al-Quran, kami turunkan kepada dia. Kami turunkan dia kepadamu wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka, ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, satu bulan yang penuh keberkatan dan kemuliaan. Peristiwa agung ini menjadi titik permulaan penyebaran hidayah kepada seluruh umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Penurunan Al-Quran berbeza daripada kitab-kitab lain kerana ia melalui peringkat-peringkat tertentu. Walau bagaimanapun, menurut Imam Al-Sayuti dalam kitabnya Al-Itqan, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Al-Qadr, kemudian diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Begitulah keadaan bagaimana Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, satu tempat yang mulia di langit dunia. Peristiwa agung ini sekaligus pada malam Lailatul Qadar, seperti yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Qadr ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadr. Kemudian Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat selama lebih kurang 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Di situlah kita dapat melihat pembahagian ayat Makkiyah, iaitu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah yang menekankan ilmu tauhid, akidah dan pembentukan iman. Begitu juga ayat Madaniyah, iaitu ayat-ayat yang turun sesudah hijrah yang lebih menumpukan kepada hukum hakam dan panduan kehidupan bermasyarakat. Penurunan beransur-ansur ini adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan pemahaman, pengamalan dan pengukuhan iman dalam kalangan umat Islam. Sedang jemaat yang berbahagia, Al-Quran adalah kitab petunjuk yang memimpin manusia ke jalan kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ketahuilah bahawa akan datang satu fitnah. Lalu Ali bertanya, apakah jalan keluar daripada fitnah itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, Kitabullah, Al-Quran. Di dalamnya terdapat khabar tentang umat sebelum kamu, berita tentang umat selepas kamu, dan hukum-hukum yang memutuskan perkara di antara kamu. Ia adalah pemisah antara yang benar dan yang batil, bukanlah sesuatu yang bersifat gurauan. Riwayat Tirmizi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengemukakan berbagai perumpamaan agar manusia berfikir dan mengambil pengajaran. Namun sebahagian mereka tetap berpaling daripadanya dan memilih untuk hidup dalam keraguan dan kekufuran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat 89 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menerangkan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan berbagai-bagai contoh perbandingan yang mendatangkan iktibar dalam pada itu. Kebanyakan manusia tidak mahu menerima selain daripada kekufuran. Sidang jemaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Al-Quran dan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Antara firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 21 yang bermaksud, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, niscaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah, misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Begitu hebatnya pengaruh Al-Quran yang mampu menggetarkan sehingga terbelahnya gunung ganang. Namun manusia kadang-kala masih belum tersentuh dan terkesan dengan ayat-ayat Al-Quran kerana kelalaian, kekerasan hati dan keengganan untuk merenung serta mengambil pengajaran daripadanya. Al-Quran adalah mukjizat ilmiah yang kekal dan terpelihara, keistimewaan yang tidak diberikan kepada kitab-kitab lain dan suhuf lain hingga kiamat. Mengapa masih ada dalam kalangan kita yang meragui mukjizat Al-Quran? Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha memahami dan menghayati isi Al-Quran dengan berhenti pada setiap ayat serta memperhatikan tanda-tanda, isyarat, arahan, makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyingkirkan penyakit syahwat, maksiat dan cinta dunia yang berlebihan dalam diri kita, hingga menghalang kita untuk memahami dan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Sadaqallahul Azim. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran wajib diimani secara keseluruhannya tanpa sebarang pengecualian. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang hanya beriman kepada sebahagian isi Al-Quran tetapi mengingkari sebahagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap Bani Israel yang hanya percaya kepada sebahagian isi daripada kitab Taurat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 85 yang bermaksud, sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain. Sikap Bani Israel yang memilih-milih dalam menerima wahyu dan malangnya sebahagian daripada umat Islam turut terpengaruh dengan perangai yang sama. Oleh itu menjadi tanggungjawab kita untuk menerima dan mengamalkan Al-Quran secara menyeluruh sebagai panduan hidup. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang mesti dijadikan panduan hidup yang utama. Kandungannya merangkumi 6 aspek utama: akidah, akhlak, bimbingan mentadabbur ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kisah umat terdahulu, peringatan dan ancaman, serta hukum-hukum amali. Setiap bahagian ini membentuk satu sistem lengkap yang membimbing manusia menuju kebenaran dan kebahagiaan hakiki. Oleh itu masyarakat awam disarankan merujuk kepada ulama untuk memahami dan mengamalkan hukum hakam ini dengan tepat. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, akhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjadikan Al-Quran Al-Karim sebagai perlembagaan hidup dan panduan utama yang wajib diamalkan merangkumi setiap aspek kehidupan. Yang kedua, umat Islam hendaklah memperakui mukjizat Al-Quran dan berusaha mempelajari ilmu-ilmunya, seperti membacanya dengan bertajwid, memahami makna dan tafsirnya, mentadabbur serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mempertahankan kesucian Al-Quran daripada segala bentuk penghinaan dan penyelewengan, serta memastikan ia difahami dan diamalkan dengan bimbingan alim ulama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.